Ini hari nak tunggu Ustaz belajar. Ustaz tak belajar, tak tahu. Balik buku selipan lipat. MP3 ni pun jadi berabuk. Masa tak ada rakaman ni. Usaha. Itu kitab-kitab akidah yang lil mubtadi'in. Bila main peringkat senior sikit, habis dah kita bertauhid, baru kita beranjak kepada akidah al-wasatiyah. Kita kena mula mengenal Allah dan sifat-sifatnya dulu. Kemudian baru kita pergi kepada kitab al-aqidah al-tahawiyah. Walaupun di sana ada risalah tadmuriyah karangan Ibn Taymiyah, tapi bahasanya, susunannya sangat tinggi. Sebab Ibn Taymiyah memanfaatkan teori-teori akal dalam mengkritik pendapat-pendapat golongan-golongan falsafah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mula jawab. Suatu bila disebut dalam risalah at-tadmuriyah, disebut dalil daripada Al-Quran, dalil daripada As-Sunnah, dalil daripada fitrah, dalil daripada akal. Disusul semua. Memberikan kepada kita metodologi prinsip. Tuan-tuan dan puan-puan. Adapun kalau kita nak pergi kitab-kitab terdahulu, bila kita nak pergi kitab-kitab terdahulu ni, biar dah lama dah kita kuasai asas ni. Sebab kitab-kitab ulama terdahulu macam kitab Syarh Sunnah, itu antara kitab yang sangat cantik untuk kita menguasai akidah dan mempraktikkan metodologinya. Kitab tu bagi kepada kita prinsip. Pasal dia membawa pendekatan sunnah lawan bid'ah daripada awal sampai habis. Sebab tu dia daripada awal dia dah sebut as-sunnatu hiyal Islam wal Islamu hiyal sunnah. Sunnah tu adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Dan dia sebut antara ciri-ciri ahli sunnah, dia sebut banyak. Ciri-ciri ahli sunnah dalam bermuamalah dengan pemerintah, ciri-ciri ahli sunnah dalam berurusan dengan isu-isu sahabat Nabi, ciri-ciri ahli sunnah, ciri-ciri. Sentiasa disebut perkataan. Manhaj dan penjelasan akidah dalam bentuk teori yang ringkas. Yang tu perlu syarat. Yang tu biar senior sikit, biar kita belajar. Habis kitab tauhid, habis benda-benda asas yang dirumuskan oleh ulama-ulama kontemporari ni, baru kita berpindah kepada kitab-kitab. Bukan kata kitab lama tak bagus. Bukan tak bagus, tetapi gaya bahasa dan susunannya tinggi. Saya kita kata duk tak duk, awak main bak ni main. Kita jadi pening. Lepas tu buat tiba-tiba cakap ni tak habis ni, keluar ni. Sebab itulah gaya penulisan ulama-ulama terdahulu. Kerana ilmu datang daripada dada-dada mereka. Kita ni susun balik. Tadi juga. Allah. Dua soalan. Macam mana kalau macam kita ni dalam salah tu sendiri pun ada banyak ramai ulama kan. Macam mana kita nak tangani perselisihan antara pendapat-pendapat ulama sendiri, antara ulama salafi je lah. Lepas tu nombor dua usaha macam mana kita nak usaha salafi untuk penyatuan salafi itu sendiri. Sebab kita tengok banyak salafi ni dia dakwah ni dia bergerak sendiri-sendiri, dia macam tak satu. Bismillah. Tuan, pertama tentang ulama-ulama perselisihan di kalangan ulama-ulama salaf. Tuan, di sana ada satu athar para sahabat radhiyallahu anhum. Antaranya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, khudul ilm 'anil akabir. Ambil ilmu itu daripada al-akabir. Al-akabir sama ada merujuk kepada dua, penguasaan ilmu yang tinggi, atau al-akabir merujuk kepada seniority. Itu adalah al-akabir. Ambil ilmu daripada al-akabir. Persoalannya pada hari ini, kita tak cakap pasal kelompok lain, kita bercakap pasal salafi. Ana bertemu dengan Syekh Saleh As-Suhaimi 2 bulan lalu. Adalah seorang
Subhanallah, kita ada sahabat kita di sana, orang Melayu kita, yang mana dia ni berkahwin dengan seorang wanita salafiyah, di mana isteri dia ni bukan saja mampu mengajar, bahkan ada hubungan dengan para ulama di Timur Tengah, hubungan langsung ni sebagai anak murid dengan Syekh Rabi', dengan Syekh Salih Fauzan, dengan Syekh Salih Suhaimi, boleh telefon cakap terus. Jadi bila dia, sahabat anak ni lagi ni, suami dia dibantu anak melalui isteri dia untuk bertemu dengan Syekh Salih Suhaimi langsung. Sampai ni pejabat Syekh Salih Suhaimi kata, Syekh, anta ta'rif Ummu Muhammad? Kenal aku Ummu Muhammad? Kunyah adalah Ummu Muhammad, mak kepada Muhammad, anak dia suruh nama Muhammad. Kata kenal sebab dia isteri kawan saya. Apa kata Syekh? Syekh Salih Suhaimi, subhanallah, dia salafiyah al-jaddah. Salafiyah al-jaddah, maksudnya ini salafi yang boleh tunjuk gaya lah, terjemah tak boleh. Salafi yang teguh, salafi yang tegas. Saya heran, kalau kita nak minum teh, kita mau bagi sikit, kau sikit, tak ada masalah. Tapi bila kita nak kena salafi pure, apa kerana? Pelik. Salafi tak, kita bertegas. Apa yang saya nak cerita di sini? Perselisihan yang disoalkan tadi, perselisihan dalam ruang lingkup ilmuwan salafi yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, bebas daripadanya unsur-unsur tahazzub, hizbi, ikhwani dan sebagainya. Ya kawan ni kita cakap ni, kita tak cakap pasal orang lain. Macam Syekh Abdul Muhsin Abbad karang kitab Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah, sikap lemah lembut kita dengan Ahli Sunnah. Siapa dia cakap Ahli Sunnah itu? Disebut dalam mukadimah dia, yang aku ertikan di sini Ahli Sunnah bukan golongan-golongan ikhwan muslimin, bukan golongan ni, aku maksudkan golongan-golongan as-salafiyun. Dia tak mengkafirkan ikhwan muslimin, tak ada. Syekh Abdul Muhsin Abbad tak mengkafirkan. Saya kira berkata bukan Ahli Sunnah, kafir ke kami? Kalau tabdi' membid'ahkan, ya, para ulama membid'ahkan ikhwan muslimin. Jangan marahlah Pak Ikhwan. Ini kami cakap ulama-ulama kami. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang saya nak kata di sini? Perselisihan yang berlaku di kalangan ilmuwan salaf, sewajarnya para penuntut ilmu jangan campur tangan. Dalam campur tangan yang mana saya ertikan di sini, turut mengulas. Oh, sharing begini, sharing begini, oh, sharing begini, sharing begini. Mereka lah yang menyebarkan, oh, apa yang berlaku di Yaman macam ni, apa yang berlaku di Mekah macam ni, apa yang berlaku di Saudi macam ni, apa yang berlaku di Jordan macam ni. Kita sebarkan. Ulah. Tuan-tuan, demi Allah, anda datang bertemu dengan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, datang ke rumahnya, bertemu di rumahnya, bertanya tentang perselisihan ini. Dia tak mau cakap. Yang orang duk kata dia ni sibuk nak duk kata kat orang, nak duk rot orang, nak duk kritik orang. Dia tak mau cakap. Kita datang, kita kata apa berlaku di Indonesia, perselisihan. Kami berlaku di Malaysia macam ni, keadaan macam ni. Nama kata perselisihan di kalangan ahli ilmu sesama salafi. Dia kata, ya akhi, naktahi bi hadhihi al-ashya'. Cukup kita dengan benda-benda macam ni. Sebab anda tanya aku, di kalangan ada ramai orang. Akhirnya dia tarik. Dia kata, saya lagi hang mayang maghrib dekat dengan aku, kat masjid. Anda sembahyang maghrib sebelah dia, habis sembahyang maghrib dia kata, ya akhi, wahai saudaraku, wahai anak aku, ya bunai, insya-Allah perkara-perkara ini akan kita selesaikan. Kita dalam proses usaha untuk jernihkan keadaan.
kita tak nafikan dia ada pandangan kritikan dia. Tapi sebenarnya kritikan dia ini bukan untuk awam. Bukan untuk awam. Ini untuk penuntut ilmu yang dia bagi, yang dia amanahkan. Tapi masalahnya bila murid berkelahi dengan murid, mangsanya sebenarnya adalah guru itu sendiri, syekh itu sendiri. Murid melaba-labakan mereka yang bertanggungjawab, melaba-labakan sesama guru-guru. Syekh kata macam ni, Syekh Ahmad kata macam ni, Syekh ni kata macam ni, Syekh kata macam ni. Takillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewajarnya perselisihan di kalangan salafiyun dan salafiyin, kita biarkan para ulama menyelesaikan. Yang penting kita bersangka baik dengan mereka. Yang penting kita mencintai dan menyayangi mereka. Kita cinta dan sayang kepada mereka kerana ilmu dan usaha-usaha mereka. Pada hari ini ribuan, jutaan murid-murid mereka di seluruh dunia. Kita di sini kita tak rasa. Tapi kalau kita lihat di Birmingham, sebut tak boleh. Apa sebut lagu mana? Birmingham, tuan-tuan dan puan sekalian, gerakan dakwah salah di sana, mereka dah mampu buat. Kalau nak ikut, Allah memudahkan lisan kita untuk berbahasa Arab lebih daripada mereka. Allah memudahkan lisan kita untuk membaca Al-Quran lebih daripada mereka. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita berada dalam satu negara Islam lebih daripada mereka. Tapi pasal apa di tempat mereka mampu mengadakan kuliah langsung, siaran langsung dengan masyayikh para ulama di Timur Tengah. Boleh buat direct dengan Syekh Saleh Suhaimi, boleh buat direct dengan Syekh Muhammad Umar Bazmul, boleh buat direct dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Macam mana boleh buat? Kuliah langsung 10,000 orang duk dengar ni. Yang mai kuliah. Macam mana? Ini kaitannya dengan soalan yang kedua. Walaupun guru-guru mereka ni ada yang berselisih pendapat sama sendiri, tetapi mereka yang bertanggungjawab untuk mendiamkan, bukan menyemarakkan perselisihan, sehingga orang-orang penuntut yang masih baru mengaji mula sibuk dengan ilmu-ilmu yang mereka belum sampai tahap perbincangannya. Acik tanya Al-Jarh wa Ta'dil tu apa, pun tak tahu nak terjemah dah. Apa dia cakap? Apa dia dawabit dia, apa dia prinsip-prinsip dia, apa dia kategori dia, apa kitab-kitab dalam Al-Jarh wa Ta'dil, tak boleh pilih. Yang dia tahu ni, Syekh ni kata kat Syekh ni, Syekh ni kata kat Syekh ni. Suruh baca Quran, kokak. Takillah. Saya katakan tadi, dakwah salaf, dakwah ilmu. Ya, ilmu Al-Jarh wa Ta'dil sebahagian daripada dakwah salaf. Akan tetapi, siapa yang mengepalainya? Imam Ahmad tak apalah. Bila orang tanya Imam Ahmad, bila seorang sufi tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Ahmad, berhenti, cukup-cukuplah untuk kata ke orang sufi ni, cukup. Apa kata Imam Ahmad? Siapa lagi nak bertanggungjawab kalau aku tak bertanggungjawab untuk bercakap tentang mereka? Menunjukkan ilmu Al-Jarh wa Ta'dil ni sebahagian daripada dakwah salaf. Cuma siapa yang nak kepalai dia? Kena hati-hati. Bukan semua orang, bukan semua tempat kita nak ulah itu juga. Kita akan menyebabkan menyemaraknya di kalangan penuntut-penuntut ilmu sikap pulau-memulau antara satu dengan yang lain tanpa asas. Kedua, tentang apa usaha-usaha kita. Sepatutnya kita dah sampai ke tahap tuan-tuan dan puan sekalian. Kita dah mula berusaha untuk mendatangkan, sepatutnya mula berusaha untuk mendatangkan ulama-ulama daripada Timur Tengah, untuk menyatukan para asatidah kita. Sekarang ni bukan para ustaz yang berkumpul untuk menghadiri kelas ilmu, ustaz yang berkumpul untuk memberikan ilmu. Saya melihat suasana di Indonesia. Tahun ni pun dia jemput ADP, insya-Allah saya turut. Ada di Jogja, ada di Surabaya. Ada dua camp. Tak apa, ini perselisihan dia. Tapi dengan kedua-dua kelompok ni, insya-Allah kita tidak ada masalah. Kita berbaik sangka dengan mereka walaupun ada perselisihan sama mereka. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan sekalian, cara mereka menyatukan para duat, para asatidah mereka, kumpul